Bezanya ialah kita tidak pernah ada seorang Perdana Menteri yang keluar bagi statement yang seolah-olah membakar isu perkauman di antara masyarakat Hindu dengan masyarakat Melayu. Jadi saya ada terbaca Tawita berkenaan Tawita punya kenyataan yang dikeluarkan I think dalam hampir seminggu lepas lebih macam tu lebih kurang, yang Tawita ada melakukan sedikit POV lah, your point of view berkenaan dengan isu rumah anukan tidak sah ini. Jadi mungkin kalau Tawita boleh kongsikan kepada kami tentang where's your view, sebab dalam kenyataan Tawita ada sedikit pandangan yang saya kira macam agak membuka minda juga dalam perikutkan. Sebenarnya rumah isu kuil ni bukan isu baru. Isu ni isu lama. Kalau saudara masih ingat, masa saya start in dah masa mungkin Tahu. tahu kan? Tahu. Okey. Tapi nampak muda. Lebih 20 tahun lalu kita dah start dah benda ni. Masa saya start di bawah Hendraf dulu, isunya ialah isu kuil juga. Ya. Jadi masa tu kita dah bagi tahu dekat kerajaan dah. Banyak memo. Masa tu Pak Allah lebih 200 memorandum kita hantar dekat Pak Allah, minta dia selesaikan isu. Jadi ini lepas pada demonstrasi Hendraf, okeylah. Ada juga banyak isu-isu yang diselesaikan, tapi banyak yang tidak diselesaikan sehingga hari. Tapi bezanya masa tu dengan masa sekarang ialah kita tidak pernah ada seorang Perdana Menteri yang keluar bagi statement yang seolah-olah membakar isu perkauman di antara masyarakat Hindu dengan masyarakat Melayu. Cara percakapan Perdana Menteri seolah-olah menimbulkan kemarahan. Ini yang merujuk yang 9 bulan punya itu kan? Tahun lalu, masa isu kuil masjid, jalan masjid India timbul, ya. Masa tu pun kalau kita lihat, tak silap saya, PMX hadiri satu majlis hari polis ke apa. Dalam ucapan tu pun dia bercakap dengan nada yang marah. Ada apa nak marah? Isunya tak selesai. Isunya kalau diselesaikan oleh kerajaan negeri ataupun kalau wilayah, isunya kena selesaikan. Macam saya nyatakan 20 tahun lalu pun, hari ini pun saya nyatakan perkara yang sama. Kita memang tak setuju kalau ada sesiapa orang Hindu yang buat kuil sewenangnya. Kita tak setuju. Macam tak boleh. Tapi masalahnya kebanyakan kuil-kuil ini tersangkut sejak terlalu lama sebab isunya tidak diselesaikan oleh kerajaan. Contohnya lah, tanah-tanah di kawasan peladangan yang telah, macam contoh saya ambil, Shah Alam. Kalau you tengok peta, saya ada satu peta, tahun 1920-an punya peta, gelang tu sikit saja bahagian. Lepas pada tu, rumah ladang. Shah Alam tak wujud. Kalau kita tengok dalam ladang peta tu, ada simbol kuil. Dalam ladang tu ada banyak. Jadi bila ladang tu diambil alih untuk tujuan pembangunan, buat perbandaran baru dan sebagainya, kita dapat kuil-kuil di situ. Sejak dulu lagi kita dah bagi cadangan. Kata kalau kuil tu banyak, kuil yang kecil-kecil tu boleh disatukan. Cuma beri satu tanah yang sesuai, boleh disatukan. Boleh combine lah. Boleh. Cuma benda ni tak dibuat. Kemudian dibiarkan begitu saja. Kemudian dirobohkan. Itu yang 20 lebih tahun lalu demonstrasi Indah berlaku sebab benda ni berlarutan. Tapi isunya muncul kembali selepas isu di Jalan Masjid, kuil di Jalan Masjid India diwujudkan kembali dengan nada marah oleh Perdana Menteri sendiri. Jadi itu menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat Melayu. Sekarang tiba-tiba beberapa bulan yang lalu timbul balik isu. Sekarang bila saya tengok balik, tak pernah ada dalam history Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan yang marah berkenaan dengan isu agama yang melibatkan agama lain. Belum benar. So bila saya analyse balik, apa sebab PMX ni buat kenyataan yang marah yang menimbulkan kemarahan di kalangan kaum Melayu seolah-olah macam hak tanah mereka diambil dan sebagainya. Bila saya buat analisis, saya dapati bahawa dia sebenarnya terpalit dalam banyak isu-isu yang melibatkan pemerintah, pentadbiran dia sendiri. Ini macam nak buat diversion lah itu. Definitely. Itu dalam kenyataan saya kata, dia buat diversion.